Dan kita nak bagi kesedaran. Sebab apa? Sebab saya tak mau baca ni. Dekat saya ni himpunan beberapa riwayat kan, yang menentang orang yang ada tanda deri hitam tu. Kan? Sama ada 1 titik ke 2 titik ke 3 calit. Ustaz, 3 calit. 3 calit tu bukan hitam Ustaz, ada putih tarik macam tu. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sebab tu dulu masa saya mengaji sekolah menengah dulu ada satu kawan. Kan? Dia pergi cari buah macang. Kita ni boleh sebut macang, boleh sebut bacang. Jangan duk tengkap. Jangan bertengkap. Kan? Kalau Indonesia memang dia sebut bacang lah. Kan? Tapi Malaysia kita ni macang. Bacang-macang sama. Kan? 2 nama bagi satu pokok. Dia ambil getah tu, dia calit dekat diri dia. Kan? Lepas dia calit tu, dia pedih, luka. Kan? Pasal kawan kata untuk shortcut nak bagi cepat. Kan? Kalau macam mereka buat tu lambat. Tahu tak berapa lama nak jadi macam tu? Lambat. Lalu ni aku tahu cara ringkas. Kan? Cara ringkas dia, pergi cari getah tu, tak duduk tak lama, kudim nanah. Tak pasal-pasal dia pakai produk tutup sampai ke atas.